Dah. Okey. Start. Dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Rabu semua. Apa khabar? Dah lama kan kita tak bersiaran secara langsung. Atas faktor kebizian doktor, jadi kita terpaksa tunda untuk live. Tapi hari ni kita ada special sempena live doktor. Kita ada pelancaran buku yang terbaru, di mana orang yang beli waktu live hari ni doktor akan dapat harga special. Sebenarnya harga buku kita ni bernilai RM150. Tapi dalam live ni saja kita bagi harga, orang kata harga potong kepala lah. Harga dia sangat murah dan khas untuk dalam live sahaja. Okey, jangan lupa share live ni dekat kawan-kawan semua dan jangan lupa klik di beg kuning kami, check out dekat situ. Dan yang paling utama, kenapa anda mesti dengar live ni sampai habis dan kenapa setiap keluarga perlu ada at least satu buku ni sebagai panduan untuk semua. Okey, dah buang masa. Kita tanya pada yang pakar, kenapa dan why semua orang kena beli buku ni. Okey doktor, kita mulakan kenapa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua, insya-Allah. Kan pada yang menonton live kita, terima kasih. Teruskan sokongan anda kan. Terima kasih pada join kita live kita pada petang ni, insya-Allah kan. Saya yang tak kenal, ada yang tak kenal. Ada yang baru lalu FYP kan. Saya Dr. Norman bin Muhammad Nuri, seorang doktor perubatan dengan pengkhususan bahagian nutritional medicine, iaitu bidang pemakanan sihat ataupun perubatan nutrisi. Kita kena faham ya. So bidang saya memang tentang pemakanan kan. Saya menjajah master dalam bidang anti-aging medicine, nutritional medicine, yang mana saya hanya bercakap tentang pemakanan sihat dan kenapakah satu makanan itu sihat dan macam mana kita nak makan satu makanan untuk bantu kita menyelesaikan masalah kesihatan kita. Kat situlah ramai orang tanya saya macam-macam. Ramai tanya saya, doktor saya sakit ni, apa nak makan, apa suplemen nak ambil, saya sakit tu, apa nak makan, apa suplemen nak ambil, saya sakit tu. Macam-macam penyakit ni lah, itulah, inilah apa. Pening kepada aku nak jawab satu-satu kan. Jadi sebab tu akhirnya saya tulis buku ni. Lama juga masa nak ambil, lebih 6 bulan Fokus tunjuk sikit. Kita tunjuk sikit cover dia macam mana. Ni. Nampak buku tu. Dia kulit tebal hard cover. Saya buka sikit. Jangan ni, ada jahitan lagi hard cover macam ni. Okey, dalam ni berwarna-warni, boleh nampak tak? Dan yang paling penting doktor, saiz dia adalah saiz A5. Saiz A5 ni sesuai dan senang untuk letak dalam beg. Tak adalah besar sangat. Total kita ada buku sebelum ni besar, macam A4. A4 kan. Ni kita buat separuh A4 dan sangat tebal buku ni tebal Dia bukan buku nipis, buku tebal memang ni. Tebal kan. So, yang penting hard cover tu. Saya tahan. Tak mudah koyak Kulit dia punya apa? Ni dia punya glossy, kertas. Kertas dia pun yang dia ni kualiti tinggi lah. Tengok dalam ni kita tak adalah buat dal kosong, hitam putih, tulisan dia macam-macam, gambar ada. Diagram ada, jadual ada, semua berwarna-warni. So anda tak bosan nak baca buku ni. Lama kita buat buku ni, nampak ni. Tanya. Okey. Berapa harga cerita? Harga dia, harga asal sebenarnya 150. Tapi dia ada tapi. Klik beg kuning tu anda akan dapat harga, orang kata potong kepala, dia RM50 off. Jauh beza tak? Kalau beli datang sini kena bayar harga penuh. Siapa beli kat TikTok dapat harga special. Baik beli kat TikTok. Live je. Sebenarnya inilah buku rujukan dan panduan. Kadang-kadang kita sakit apa? Kadang-kadang nak tanya apa contoh dalam ni, kita tengok ada senarai penyakit-penyakit yang kita tulis kat sini. Tunjuk dekat sikit. Tengok. Kita tunjuk dekat sikit dan kita tunjuk dekat marketing punya dulu. Nampak tak kandungan dia? Dia ada 18 bab. Tunjuk sini pula.
18 bab, tapi setiap bab tu ada huraian dia A, B, C sampai H. Tu tunjuk lagi sikit. Contohnya macam ni. Ini bukan calang-calang punya buku Senang untuk anda cari cara pemakanan suplemen dan pemakanan yang betul. Nak tunjuk. Yes. Okey, ada soalan? Yang paling penting sebenarnya kan. Ya. Buku ni ada rujukan sains. Yes. Kita bukan tulis short sendiri pada pendapat saya, tak ada kan. Memang saya tulis dengan rujukan sains. Apa yang kita cakap dalam ni sebenarnya ada reference je lah kan. Jadi kena faham. Dan apa amaran dia, apa yang tak boleh ambil, apa yang boleh ambil, macam mana nak mengelakkan masalah-masalah dan sebagainya. Kan? Macam-macam penyakit ada. Macam contoh-contoh penyakit yang kita cerita dalam ni kan. Macam-macam lah. Penyakit kronik ada, sakit belakang ada, sakit kepala ada. Macam masalah kulit, jerawat, apa nak makan. Kan? Masalah mata, katarak mata ke, rabun dekat ke, masalah kegemukan. Tak turun berat badan pun kena ajar. Masalah kencing manis, masalah darah tinggi, masalah sakit jantung, kan? Masalah angin ahmar, macam jantung berdebar-debar. Macam-macam soalan ni semua soalan yang orang biasa tanya lah. Sembelit, cirit-birit, masalah penghadaman lemah, gastrik, angin, perut kembung, usus sensitif, buasi, ulcer perut, hepatitis, batu karang, masalah berkaitan menopause, masalah angry but tak angry pun ada cerita dalam ni. Nampak tak? Kan? Masalah kemanduran wanita, masalah kemanduran lelaki, masalah risau terlebih, masalah kemurungan. Nampak tu? Macam-macam. Ni semua tadi dia kan. Kan? Baru masuk, ada tak tulis cara rawatan dalam buku? Ini bukan buku untuk rawatan. Kau bukan nak jadi doktor. Cuba baca tajuk. Tajuk. Kita letak besar-besar tajuk. Ini panduan. Tajuk dia. Rawatan kau jadi doktor lah. Belajar lah. Masuk kelas. Ni panduan pemakanan dan suplemen. Bukannya kita tak jual buku supaya kau baca buku ni kau nak jadi beramal jadi doktor pula, merawat orang, tak. Susah ni. Ini bukan buku shortcut jadi doktor. Bukan. Ini panduan umum. Baca dalam tu tahu tentang penyakit, apa makan nak makan, apa suplemen nak ambil. Itu sahaja. Kita tak mengajar awak, aku jadi doktor, aku pandai, aku nak tak. Ini buku untuk panduan sendiri. Bukan untuk kau nak mengajar orang, kau pula nak jadi doktor, kau nak jadi perawat pula. Itu kena ambil kursus lain. Kan? Melainkan dia adalah seorang doktor ataupun nurses ke yang ada background sains. Tapi dia nak educate dia punya passion atau kenalan-kenalan. Itulah pembaca yang sesuai. Kalau selain pada orang biasa siapa pun boleh beli sebenarnya buku ni. Tapi kalau orang-orang tu memang dia ni perawat, dia memang nurse ke, dia MA ke, dia doktor ke, doktor lagi bagus baca buku ni kan. At least panduan yang mudah berdasarkan penyakit. Selalu kita tengok dekat pasaran, dia cerita pasal vitamin tu kelebihan dia. Vitamin ni kelebihan dia. Itu je, sumber makanan mana, apa kelebihan dia, apa tak masalah kalau kurang. Itu je. Kita tak cerita ni. Format buku ni berkonsepkan kunci pula loceng-loceng. Format buku ni berdasarkan penyakit. Daripada penyakit tu, apa pemakanan yang sesuai, apa suplemen yang sesuai. Saya kata tadi, saya tulis buku ni sebab nak menjawab soalan yang terlampau banyak. Bugi soalan orang tanya saya. Soalan yang sama berulang-ulang. Jadi saya duk fikir, baik aku tulis satu buku, engkau baca buku ni senang. Kau tak, kau duk tanya soalan yang sama kan, kau dah tanya soalan, datang soalan lagi, tanya soalan yang sama lagi. Penat nak jawab kan. So saya jawab dengan buku. Ada jawab betul. Kita ada jawab dengan buku terus. Jadi itulah sebenarnya nak menilai keilmuan seseorang. Kalau nak tahu seorang tu betul-betul guru kena tulis buku. Faham tak? Dan itulah saya tulis buku ni, kumpul berapa lama, ambil masa yang agak lama apa tak? Kau bacalah buku lagi bagi contoh-contoh apa? Contoh dia adalah Encik kena dapatkan buku ni semua nak free hari ini. Beli tak nak? Nak contoh. Aku doktor lah. Aku dah 28 tahun ni doktor lah. Aku tahulah. Kau jangan nak uji ilmu aku lah. Kau baca buku ni tengok. Kan? Ni contoh faham tak? Janganlah nak contoh-contoh pula.
Dia ni Contoh dia beli buku basal ni. kan baca tak nak kedekut nak mampus, cuba beli buku ni. Cuba tengok kau kedekut tak kedekut. Encik apa? Adukah, ya Siti Adukah, silakan jangan kedekut. Kan? Melabur untuk ilmu, baca buku, kau baca dan ni simpan dulu buku ni. Kan? Tu cara dia. Ya. Inilah kita, ini adalah tujuan doktor buat buku ni. Kalau anda ada masalah kesihatan, pelbagai jenis masalah kesihatan, buku ni adalah paling terbaik, solusi yang terbaik untuk dapatkan. Minta maaf soalan ni. Soalan bodoh, aku bagi balik bodoh. Faham? Nak tanya soalan, intelligent sikit. Okey, mudah je. Okey? Kan? Okey, apa cerita? Doktor kopi tu boleh ke beli buku ni? Dalam tu ada. Semua ada. Sebab tu kita Sebab tu lah soalan-soalan macam ni lah kita nak jawab. Kau pergi tanya balik soalan tu. Orang suruh beli buku. Kan? Kau berapa kali nak tanya? Bukan kau seorang yang tanya. Beribu orang tanya. Kalau kau tu pun aku 10,000 orang tanya kau pun naik hangin. Ya, betul. Kan nak ulang yang sama. Ulang yang sama. Penat lah. Alalah saya tulis buku. Itu pun kau tak nak melabur untuk diri kau. Semua nak free. Nak tanya soalan free. Saya menyampah dengan orang kiasu ni. Kau kan masuk toilet bayar RM1 pun kau masuk. Itu toilet sekejap tak sampai berapa minit dah settle. Ini ilmu semua hidup Kau dapat ilmu ni kau boleh guna buku ni seumur hidup anda. Ya, betul. Tengah ni nilai 100, hari ni dah 100 lepas ni 150. Kau jangan lambat-lambat. Masa TikTok live ni 100 lepas ni 150. Kau bayar lagi tambahan RM50 kalau teragak-agak lah. Itu cerita dia. Sebab tu jangan lepaskan peluang. Jadikan buku ni sebagai panduan. Dalam hidup ni kita ada buku panduan. Dalam kehidupan seorang Islam, Allah turunkan buku panduan. Kan? Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah buku. Sebab manusia ni perlukan panduan. And of course lah, kita bukan cakap buku ni sama macam Quran, jangan salah faham pula. Kita cakap dalam kehidupan you untuk sihat, you nak tahu pemakanan. Yang ringkas aku nak cerita satu-satu teori. Lagi kau malas nak baca kan? Asyik nak tanya soalan ni kan? Saya buat dengan cara yang mudah. Saya buat cara mudah. Ini penyakit dia. Ini pemakanan dia. Sikit-sikit kita cerita sikit tentang punca, kenapa berlaku penyakit tu dan sebagainya. Kan? Apa yang menyebabkan simptom-simptom. Dan kita bagi tips-tips gaya hidup sihat kan? Kau kena exercise ke? Kau kena kawal stres ke? Kan? Kau kena macam penglibatan sosial, latihan kognitif, macam-macam lah. Dan kat bawah tu kita cakap rujukan dan kajian. Bawah tu ada rujukan dan kajian. Semua yang kita claim atas tu ada rujukan dan kajian. Macam corak pemakanan yang kita sarankan. Macam mana konsep pemakanan tu. Simple. Kita buat dalam bahasa yang mudah, simple. Takkan aku nak tulis dengan detail. Siapa nak baca? Ini bukan buku teks. Ada orang tanya tak nampak agaknya. Okey, nampak tak? Kejap. Nampak tak tajuk dia apa? Tajuk buku ni ialah panduan pemakanan dan juga suplemen. Okey. Ini panduan. Ya, pada puan yang dah beli minggu lepas, alhamdulillah, terima kasih. Berbaloi tak berbaloi puan? Terima kasih yang beli. Dengan kualiti dan juga isi dalam buku. Cuba komen. Cuba puan yang nak beli tu, cuba komen. Tunjuk kat sini. Marketing ada ke soalan boleh tanya. Siapa yang nak tanya boleh tanya berkenaan buku. Okey. Lagi satu. Doktor, kalau kebiasaannya kita tanya-tanya ni, kita tak ingat pun. Ya. Sebab tu doktor tulis buku panduan pemakanan dan suplemen ni untuk jadi rujukan. Macam kita pergi sekolah. Tak pernah pergi sekolah dulu. Bukannya kau pergi sekolah tu duduk dalam kelas kau boleh ingat semua cikgu tu ada dalam kelas. Berangan. Sebab tu bila kita keluar ada buku teks, ada buku rujukan, ada buku kerja rumah. Sebab itulah cara nak belajar ilmu. Cara nak belajar ilmu bukan sekadar mendengar dan ingat. Sebab tak sampai 5 minit kan? Abang tak? Tak sampai 5 minit kau dah lupa. Abang tak? Itu yang nak kena faham. Dari sebab itulah bila tengok kita ni video-video, kita attend kita ni seminar ke webinar, kita cakap ni vitamin ni bagus untuk ni, vitamin ni bagus. Keluar kan dah lupa. Sebab tu kena ada bahan bertulis macam ni
Kita rujuk balik. Oh, ni yang doktor cakap tadi. Okey. Itulah barulah ilmu tu lekat dan mantap. Itu cara dia. Itu normal lah. Cara pembelajaran memang macam tu. Dekat sekolah pun ada buku. Walaupun zaman ada internet, ada apa semua, tetap ada buku. Macam tu lah tujuan dia. Faham tak? Sebab kalau buku internet, kau tak ada wifi, kau tak bayar bil, dah tak boleh buka. Tapi kalau ada buku, tak ada wifi ke dalam gua, tak ada elektrik pun boleh baca. Nampak tak? Itulah kelebihan buku. Buku fizikal macam ni. Faham tak? So bukan mudah kita nak buat buku fizikal, nak print, nak susun dan sebagainya. Faham tak? Untuk kemudahan anda. Sebab saya letih nak jawab soalan banyak-banyak. Soalan yang sama oleh orang yang berlainan, kan? Berulang-ulang. Jadi sekarang saya cakap senang. Kau baca buku ni. Semua ada. So akan datang kalau ada komen dah baca, saya penyakit, doktor tak tulis. Tak boleh. Next generation terlabah. Ada cara dia kan? Ada konsep dia. Faham? Okay, menjawab soalan orang Perak ni, buku ni tak sama dengan buku Doh. Tak sama. Mana ada sama? Sebenarnya mana ada buku pencegahan dan pemulihan diabetes? Saya tak ada tulis pun. Tak ada. Saya tulis hanya buku sebelum ni lah. Panduan memulihkan. Panduan memulihkan. Nampak tak beza tu? Kan? Itu lain. Kita bukan jual buku yang sama recycle. Ini buku baru. Tajuk pun lain, isi pun lain. Itu kena faham. Dan konsep, kita dah cakap tadi, konsep yang kita buat buku ni nak menjawab soalan. Sebab dah lama sebagai social media influencer ni, dah lampau banyak soalan. Kan? Nak jawab ulang-ulang, alah angin lagi dah penat. Itu je. Kau kalau aku tanya soalan sama ulang-ulang, kau pun penat. Kan sama lah kita. So kita nak memudahkan anda. Kan? Sebab ramai dia follow baru datang. Kata ni lagi soalan yang sama. Pada semalam orang dah tanya soalan. Kita yang menerima soalan ni, kita macam alamak, aku dah jawab soalan. Yelah, saya tahu orangnya lain. Sebab tu akhirnya saya cakap macam ni lah. Aku tulis buku. Kau tanya lah apa penyakit yang ada, apa penyakit yang ada sebelum ni. Tengok dan baca guys. Kita dan tunjuk. bukan setakat tu. Kita tulis macam mana penyakit tu. Apa punca dia. Apa pemakanan yang bagus dan apa suplemen yang bagus. Dan apa lagi, apa aktiviti tambahan, tips-tips tambahan untuk bantu pemulihan. Lebih. Dan dia ringkas. Dia dalam bentuk format point. Saya tak nak cerita panjang-panjang garang-garang macam buku cerita. Tak ada. Kita point. So mudah nak rujuk. Paling penting. Kita tunjuk sikit kat Encik Isham ni. Dia nak tahu ada tak GERD. Okey Cik Isham. Cik Isham tengok ni. Kandungan bab 6 Cik Isham. Masalah usus penghadaman hati dan detoksifikasi. Okey Cik Isham nampak? Nampak tak semua? Okey saya jadi cikgu hari ni. Sebelum live ni. Kan tu orang tanya. Tengok. Kandungan dia bab 1, 2, 3 sampailah bab 18. Semua ada kat sini. Jelas ke tak? Kalau jelas komen jelas. Okay, sementara kita tunggu doktor punya penerangan official. Saya tunjuk dulu buku ni. Okay, jelas tak jelas? Marketing boleh nampak tak? Banyak orang ada masalah bab 6 ni. Kena dapatkan buku ni. Tengok bab 6 je dah sampai A dengan L. Bunyilah panjang. Bunyilah panjang lebar doktor tulis kan. Sebab tu bukan mudah nak tulis. Dia cakap kalau you cari kat Malaysia, carilah doktor perubatan kan, yang menulis buku. Ya ada, betul. Bukan tak ada. Tapi carilah doktor perubatan yang dah menulis lebih 50 buku. Inilah seorang dia. Akulah satu-satunya doktor perubatan yang kerjanya menulis buku tak ada. Ada lagi dalam penulisan. Bentuk e-book. Dalam bentuk penulisan yang saya tengah tulis lagi. Dan dia dah siap dalam e-book pun berlambak-lambak saya tulis. Lebih 40 e-book dah tulis. Tapi ini special. Sebab apa kita print buku ni? Sebab ini ialah sangat special. Sebab dia tidak spesifik tajuk satu. Kita ada e-book cerita macam perut borai ada. Kita ada cerita pasal SLE ada. Pasal autism ada. Itu spesifik tajuk. Kan? Tapi ini dia meliputi pelbagai penyakit yang ada. Setakat yang kita ingatlah kan. Ada banyak lagi penyakit. Tapi kalau nak tambah akan datang versi 2, yes mungkin kita akan tambah. Tapi setakat yang ini pun dah tebal lah. Sebab tu kalau apa penyakit yang sibuk dan GERD, gastrik apa semua tadi, yes kita dah jawab dalam tu. Apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, kat mana kajian kata boleh tak boleh dan semua nanti. InsyaAllah. Itu konsep dia.
Kau sibuk lah sebelah ni. Memang wife aku pun Ya, Cik Zim. tak pernah join live ke sebelum ni. Ini isteri saya. Cik Zim belilah support suami saya. Isteri Saya tolong dia berniaga. Tanya apa? Nak murah isteri aku. Keren. Okey, tolong dapatkan buku ni. Okey, harga special dalam live ni saja RM100. Kita bagi RM50 off hari ni saja sempena live. Tengok komen Puan Lizzie ni. Dia Puan Lizzie ke? Puan Lizzie, dia dah beli tau buku ni minggu lepas. Dan dia kata memang sangat berbaloi. Kita ada 18 jenis bab yang kita letak dalam ni. Itu kita buat yang kualiti tu. Buku ni bukan, kita boleh je buat pakai kertas murah, pakai cover nipis-nipis murah-murah, boleh. Tapi kan nanti cepat rosak. Kita dah banyak buat buku sebelum ni kan. So kita buat buku yang dengan hard cover, dengan kertas yang licin macam ni. Susah nak koyak ni kertas ni. Jadi you boleh simpan lama. So saya harap you beli buku ni simpan lah sampai mati. Betul. Kau wariskan kat anak kau pusaka je. Sebab ni siapa sampai bila-bila pun selagi ada nama manusia duduk kat dunia ni, boleh jadikan panduan. Macam ni contoh kan. Masalah kita bagi macam contoh apa yang orang tanya soalan ni, masalah anxiety gitu kan. Kerisauan melampau. Di sini apa itu kerisauan melampau? Apa simptom-simptom yang selalu berlaku dalam sangat dan solusi dia. Lepas tu kita cakap apa punca dia. Lepas tu apa suplemen yang boleh membantu. Dan apa kajian yang mengatakan suplemen. Dan apa lagi gaya-gaya hidup sihat yang membantu dari segi masalah anxiety atau risau tadi. Lepas tu kita bagilah apa perhatian-perhatian, tips. Macam mana cara kau nak membetulkan masalah ni. Macam masalah ni, migraine dan sakit kepala. Kita tengok sikit. Sini kita tunjuk. Cara format kita tulis buku ni. Tengok sini Okey, tengok sini penonton sekalian. Tengok sini. Berwarna-warni macam Puan Lizzie cakap tu. Memang sangat cantik dan mudah untuk dibaca. Lepas tu sangat praktikal. Dia punya saiz adalah A5. Sebelum ni buku Doh tu saiz A4 terlampau besar. Kita dapat feedback doktor. Jadi kita kecilkan dia kepada saiz A5 dan sangat sesuai untuk diletakkan di dalam handbag. Kalau anda boleh tengok kat sini, semua ada. Disarankan pemakanan, disarankan suplemen, disarankan. So, semua bab dalam ni ada 18 bab. Boleh baca dekat sini ya. Nampak ni? Bukan calan-calan. Setiap bab dia ada huraian lagi. Bukan satu bab satu point. Okey? Tajuk dia adalah panduan pemakanan dan suplemen. Marketing boleh nampak tak? Kalau ada soalan berkenaan buku ni boleh tanya terus dan doktor akan jawab. Okey, doktor, selanjutnya. Satu lagi. Satu lagi. Siapa yang beli masa live TikTok ni, saya dapat order masa ni sekarang ni, akan dapat autograf. Lupa nak mention tadi. Autograf special. Saya akan autograf sendiri buku ni. Aku lah penulis dia. Takkan nak suruh orang lain tulis kan. Saya akan autografkan. Nampak tak? So autograf tu anda akan dapat. InsyaAllah kita akan tulis kat bagian kulit buku ni macam ni. Saya autograf nampak ni. Ada autograf tu. Ni ada orang punya lah kan. Maksud dia kan. Ini saya punya. Itu dia kan. Kita akan tulis. Dia macam perempuan ada masalah senggugut. Masalah buah pinggang, batu karang buah pinggang. Masalah buah pinggang kronik ni banyak paling cikedi. Banyak soalan kalau tanya ni. Cikedi. Saya cikedi, saya boleh makan apa? Cikedi, saya tak boleh makan apa? Apa suplemen nak ambil? Cikedi ni semua ada jawapan. Ya. Masalah batu karang buah pinggang, masalah sakit sendi, osteoarthritis, masalah sakit belakang kan, masalah sakit slip disc, masalah gout. Even masalah kanser pun kita jawab. Kangkur pun ada. Kangkur payudara lah, kangkur paru-paru lah, kangkur prostat lah. Masalah imuniti lemah. Sistem imuniti yang lemah, selalu demam, batuk, sesama dan sebagainya. Kan? Masalah SLE. Ini pun adanya, nampak tak? Kan? Macam-macam lagi ada apa? Ada multiple sclerosis, Hashimoto thyroiditis, celiac disease, Graves disease, Sjogren syndrome, myasthenia gravis. Even punca bau badan kau busuk pun ada. Ketiak acam. Betul. Ketiak busuk pun ada cerita dalam ni. Macam mana nak selesaikan masalah ketiak busuk pun kita cerita dalam ni. Nampak tak? Punyalah bagus. Nampak tak? Bagi yang dah beli, dah dapat autograf, datang program saya. Datang seminar kita apa, jumpa saya lah, saya sign masa tu. Jangan lupa buat buku tu. InsyaAllah tak rugi, jangan risau, tak rugi. Datang program kita, jumpa saya, insyaAllah saya akan
sign kan. Ya. Kalau jumpa saya dekat kedai ke apa, InsyaAllah saya akan sign kan. Jangan risau. Okey, insyaAllah. Sekejap, pinjam. Ya, Biasalah, orang TikTok ni bila lalu FYP live dia akan baru keluar. Okey, menjawab soalan Puan Aisyah. Kita sebenarnya doktor, majoriti dekat Malaysia ni ada 8 juta penderita anxiety. Sebab tu khas doktor buat bab 6 ada tadi tunjuk. Apa ni? Puan Ain bab 6 masalah usus, penghadaman hati dan detoksifikasi. Dia ada point A sampai point L. Kena dapatkan buku ni sebab sangat sesuai untuk rujukan Puan Ain. Okey, sebab dalam live ni saja kita akan bagi harga special RM100. Harga asal dia RM150. Dan bagi yang beli pada hari ini akan dapat special tanda tangan eksklusif daripada doktor. Apa ni? 27 September. Okey. Okey, jangan lupa datang kita punya program Ya, insyaAllah program kita ada buat seminar kita 27 September ni tentang detoksifikasi. Ada special pula ni kita promote lah sikit kan. Ada special kita akan buat LBA percuma. Boleh tengok toksin dalam badan kau ada banyak ke ada kurang, ada live depan mata tengok sini. Ada bulat ke tak ada bulat? Yes. Kan? Nampak the best ni kan. Lepas tu kan kita belajar pasal apa benda detoksifikasi, apa benda yang kita perlu buat untuk masalah dia. Kenapa detoksifikasi ni penting? Ya. Kenapa dia boleh mengganggu pemulihan badan dan sebagainya. Kadang-kadang orang dah buat lah macam-macam. Saya dah buat low carb fat, saya dah buat kenapa tak turun gula? Mungkin kau banyak toksin. Itu cerita dia, sebab tu kena belajar. Ni satu dia. Belajar ni kena continuous. Ya, dan konsisten. Dia tak ada orang berhenti sekolah tak berhenti belajar. Tak ada. Tak ada. Selagi kita ni hidup, selagi tu lah kita kena belajar. Tak kira apa-apa bab pun dalam hidup ni kan. Apa-apa saja kerja ke, kalau kerja pun ada update. Macam doktor kerja dia. Dia ada kena ambil CME. Sebab dia panggil CME. Apa maksud CME tu? Continuous Medical Education. Mana ada lepas graduate terus pandai? Tak ada. Kita kena sentiasa belajar up to date apa yang baru apa tu. Jadi masyarakat pun sama lah. You kena up to date lah juga pada ilmu-ilmu kesihatan yang terbaru. Sebab kadang-kadang mungkin you tak tahu sebab you bukan dalam bidang tu. Jadi duduk dalam bidang, duduk di luar bidang kesihatan. You nak update, kenalah tanya orang kesihatan. Tapi kita harus kena faham tentang pemakanan, kena tanya dengan doktor yang mahir bidang pemakanan. Itu memang bidang saya. Dah belajar lebih 23 tahun dan beramal dengan dia. Mengajar pula lagi. Dan kita juga ialah lecturer. Mengajar di universiti bidang nutritional medicine. Sebab tu saya suka menulis. Tahu tak? Okey, doktor jawab soalan ni jap. Doktor, pemakanan dan suplemen dalam buku tu sama tak untuk anak-anak? Ada detail tak? Sesuai tak kalau untuk anak-anak dia? Yes, kalau penyakit tu ada anak-anak, sesuai lah. Betul. Sekarang ni, seawal kanak-kanak dah berpenyakit. Obes. Cuba tengok masalah obesiti kanak-kanak. Kan? Itu dah berlaku kanak-kanak. Sebab apa? Sebab mak bapak tak faham konsep pemakanan sihat. Mak bapak adalah punca yang bagi anak tu makanan yang tak sihat. So dalam memulihkan masalah obesiti kanak-kanak, yes, kanak-kanak juga memerlukan suplemen. Betul. So boleh lah. Cuma dos dia kurang sikit tu je lah. Itu saja. Dan yang paling utama, bukan setakat kanak-kanak tu yang dapat benefit. Mak bapak kanak-kanak tu, kanak-kanak tak reti dengan nak membaca. Ya, sebab yang tu utama ayah mak dia. Bagi saya yang penting mak bapak kena baca dulu. Betul. Biarlah mak bapak, jadilah mak bapak yang berilmu. Kita mungkin mahir ilmu macam-macam. Betul. Kan? Ilmu kerja kita, ilmu psikologi ke apa. Tapi ramai orang di luar ni sebenarnya tak faham ilmu pemakanan. Ya. Dia ingat makan ni sekadar kira kalori. Saya kalau makan kalori cukup, okey lah. Gitu kan. Ataupun saya nak kurus, saya kurangkan kalori. Itu ni kira kalori tu. Dia tak sedar, dia bukan soal kalori. Badan kita ni sebenarnya tak boleh nak identify kalori tu. Betul. Tapi badan kita akan memproses jenis-jenis makanan dengan cara yang berbeza. Dan dia akan melibatkan banyak benda-benda tentang penghadaman, enzim penghadaman, tentang hormon, tentang vitamin. Kenapa vitamin ni penting? Kenapa kena ambil suplemen? Ini semua ada explanation. Dan di awal bab buku ni, di peringkat bab 1 tu,
Sorry. Di bab 1 ni saya juga memperjelaskan dengan panjang dalam pengenalan. Dalam bahagian pertama di pengenalan ni saya cerita apa itu nutritional medicine. Ya, sebab orang ramai masyarakat kita tahu. Yes, masyarakat kita sebenarnya tak tahu. Kena pula yang ada orang yang TikToker Miss J. ataupun influencer mesti doktor lah. Dia doktor tapi dia influencer. Yang tak tahu nutrition medicine tu apa. Betul. Dia cakap ini hokus pokus, non-evidence based. Alamak Ada yang cakap dia apa? Alamak apa? Tak. Alamak non-evidence based lah. Masalah itulah. Takut Dia dengar. tak ada evidence based, tak ada kajian lah, tak ada apa. Sebab tu saya dalam bab awal ni saya cerita. Apa itu? Apa itu nutritional medicine? Sebab tu kena faham. Itulah ilmu yang saya ajar pada masyarakat. Dan kena faham nutritional medicine bukan bidang kepakaran klinikal. Faham tak? Dia bukan kepakaran klinikal. Sebab tu dia tidak dipanggil sebagai pakar klinikal. Sebab tu dia tidak didaftar dalam NSR. National Specialist Registry. Dalam bidang kepakaran klinikal, macam ortopedik ke, ONG ke, kat jantung, yes, itu ada NSR. Sebab dia kena kerja kat klinik, kat hospital. Doktor bahagian nutrition sebenarnya tak memerlukan klinik di hospital. Kita perlu ajar masyarakat tentang makan yang betul. Kenapa nak ada hospital? Tak perlu. Betul. Tapi kalau dalam setting hospital boleh aja. Boleh aja nampak tak kan? Tak ada masalah. Tapi kita akan bertentangan pendapat dengan dietitian. Sebab konsep yang dibawa oleh dietitian dengan konsep dalam nutrition medicine berbeza. Itu sebab you kena faham. Kan? You kena faham. Dalam saya ada cerita apa dia matlamat perubatan nutrisi atau nutritional medicine, apakah peranan suplemen. Betul. Ni banyak ni salah faham orang tentang suplemen. Bila makan suplemen banyak ni gosak buah pinggang tak? Itu soalan standard lah. Paling banyak, ini saya makan suplemen tak beban buah pinggang. Saya cakap, kau pergi tanya dekat pusat dialisis tu, kau pergi masuk kat pusat dialisis tu, kau tanya orang yang rosak buah pinggang. Tanya seorang-seorang. Berapa banyak suplemen dia ambil sebelum rosak buah pinggang dia? Tak, dia makan ubat. Seorang pun tak makan. Dia makan Maggi. Yes. Dia proses makan Maggi, minum teh tarik, minum roti canai, kena diabetes teruk. Sebab tu kalau kajian menunjukkan 90% punca kerosakan buah pinggang ialah diabetes. Betul. Dan 100% punca diabetes ialah kerana karbohidrat yang berlebihan. Terutama karbohidrat proses yang glycemic index tinggi. Sebab tu kena belajar. Jangan blame suplemen. Nampak tak? Kan suplemen tidak menyebabkan kerosakan buah pinggang. Sebab tu kena belajar. Kita tidak tunjuk saja apa fungsi, cara pengambilan kesimpulan dia macam mana. Tunjuk sikit. Ya, tunjuk. Tunjuk sikit. Okey. Ini dalam buku ni. Okay, boleh nampak tak? Ika bateri habis. Ni nampak tak? Dekat sini kita ada tulis siapa yang boleh dapatkan manfaat. Lepas tu yang doktor cerita tadi awal-awal tadi kan. Yang doktor cerita tadi pengenalan dia, apakah itu nutritional medicine. Ini penting untuk pengetahuan anda. Kalau ada soalan boleh tanya boleh tanya. Okey, seterusnya doktor. Okey, insyaAllah. Itu sebenarnya kena faham. Sebab tu kita ni kena asas kena faham. Ramai tak tahu. Dia cakap, alah doktor hospital tak cakap macam tu pun. Memanglah. Yes. Saya tengok, ada yang tadi saya nampak ada satu komen kan. Dia kata dia masuk ward. Dia nampak doktor hospital tu makan mi segera. Aku cakap, what do you expect? Saya tahulah. Saya pun kerja hospital. Masa aku kerja hospital tu, aku makan roti, aku makan air kotak, makan roti canai, teh tarik. Manalah kita orang tahu, mana pernah belajar. Yang kita orang tahu kalori, itu je lah. Jangan makan kolesterol, jangan makan lemak. Itu yang kita punya benchmark, itu kita punya rujukan. Kita tak faham pasal konsep keradangan, orang kena makan dalam menyebabkan gangguan hormon. Kita tak faham konsep bagaimana punca sebenar penyakit-penyakit yang berkaitan dengan masalah rintangan insulin. Mana ada belajar? Kita di doktor hospital ni belajar. Kita belajar penyakit, apa punca dia, apa patologi dia, apa dia punya simptom dan sebagainya. Lepas tu management dia. Management dia fokus terus kepada ubat-ubat farmaceutical. Mana ada cerita, kalau ada pun sikit sangat terlalu sedikit
yang mengajar tentang macam mana nak membetulkan pemakanan. Yes. Kalau itu pun yang berkaitan dengan penyakit lah, macam contoh kan, orang kena scurvy, dia kena ambil suplemen vitamin C contoh. Itu sikit sangat lah kan. Dia tak ada ajar bagaimana sebenarnya, contohnya macam mana nak memulihkan ataupun reversal of kencing manis. Kan? Kencing sweet. Kan? Itu semua mana ada. Satu boleh tanya dia orang, apa dia orang tak tahu. Kan? Kamera tu saya ingat dia terlanggar. Betul. Okey, terima kasih pada yang beli. Okey, sebelum tu ada orang tanya tadi, buku ni dia punya muka surat berapa? Muka surat buku ni ketebalan dia sehingga 264 muka. Ya. Okey. Nampak tak? Alhamdulillah. Jelas depan. Panduan pemakanan dan suplemen. Ini buku ni tak sama dengan buku doh. Lain jauh sama sekali. Okey. Dalam ni kita kena cakap ulang-ulang sebab ada baru masuk. Dalam ni ada 18 bab. Okey, boleh nampak tak? Ada 18 bab. Setiap bab tu ada huraian dia. Macam yang paling famous bab 6. Point A sampai ke point L. Okay, marketing boleh nampak tak? Kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Ada soalan kot ni. Apa soalan dia? Perlu ambil buku ni. Belilah buku ni baca. Perlu tak ada soalan. Kita dah jawapan ni lah dalam buku ini. Baca. Ya. Kan? Sebab apa doktor? Tajuk kita bukan nak jawab soalan you tu. Kebas tu. Tajuk kita hari ni, live kita ialah kenapa anda perlu buku ini. Kan? Dan buku ini akan bantu anda menjawab soalan anda tadi. Kau dah 2 tahun dah kena penyakit kebas-kebas. Kenapa tak dapatkan ilmu dia? Kenapa nak minta saya pil magic? Sebab tu tak selesai masalah. Kau mengharapkan satu pil magic. Kalau tak selesai juga, dah baca buku ni pun tak selesai, datang jumpa. Baru kita boleh bantu. Kita tak buat konsultasi di live TikTok. Tak ada. Tak ada. Tak maaf lah. Itu bukan kerja kita. Faham tak? Sebentang-bentang lah doktor buat live TikTok, maka saya punya konsultasi tu percuma. Mana kau belajar? Nak tengok Amira Othman kahwin pun kena bayar. Live dia kena bayar. Kalau seorang lawyer, dia bagi nasihat tentang undang-undang dekat TikTok, itu tak bermaksud bila dia ada kes, dia jumpa lawyer tu kena bagi percuma. Tak. Mana kau belajar? Buka file RM1,000. Faham tak? Yang kita cerita kat TikTok tu sikit aja, teaser saja untuk buka minda kita. Kita kena usaha lah. Dan kalau nak selesai masalah individu, personal problem, itu kena bayar konsultasi. Special. Memang macam tu lah, normal lah kan. Kita doktor ke lawyer ke apa pun, semua kena makan. Kita ada penghidupan kita sendiri. Faham tak? Faham tak? So itu semua dah cara kita cari makan. Kalau benda yang kau cari makan, orang minta kau percuma, kau kerja selama ni, orang suruh kau kerja tak bayar gaji, boleh tak? Marahlah. Tak ada siapa nak kerja tak bayar gaji, tu hamba namanya. Faham tak? Kan? Sama lah macam saya. Tak wajar anda minta konsultasi percuma. Sebab itulah sumber rezeki saya. Faham tak? Kau pergi beli burger tepi jalan ke, pergi nasi lemak tepi jalan ke, kau boleh minta free kat dia? Tak boleh. Mana boleh, itu dia punya pencarian rezeki dia. Macam itulah, tak fair lah kan. Yang kau ni tak nak bayar pasal apa? Ya, sebab harga hari itu ni persoalan yang murah. bertanya. Yang kau ni semua minta free ni pasal apa? Kan? Orang yang suka meminta-minta ni bukan orang yang betul. Kan? Orang yang ada masalah kat sini. Sebab tu, jangan jadi orang macam tu. Jadilah orang yang bermaruah, ada maruah yang tinggi. Kau nak sesuatu, kau bayar. Macam tu. Okay. Harga special dalam live kita daripada awal tadi kita dah mention kan. Okay, pada yang baru masuk, Alhamdulillah terima kasih pada yang join. Sebelum tu, siapa yang baru join, kita ada promosi sempena buku baru doktor. Tajuk dia Panduan Pemakanan dan Suplemen. Harga asal dia sebenarnya RM150, tapi dalam live ni saja kita bagi harga special iaitu RM100 sahaja. Dan dapat tanda tangan eksklusif daripada doktor. Okey, cik apa ni?
party ke peti ke. Baru join alhamdulillah, terima kasih. Sekarang ni kita live tentang buku baru doktor yang berkenaan panduan pemakanan dan juga suplemen. Okey doktor, kita ulang balik. Apa keistimewaannya buku ni pada orang ramai yang kena dapatkan? Yes, yang pertama keistimewaan dia sebenarnya adalah dia memberi panduan pelbagai jenis penyakit yang ada lah, takat yang kita boleh buat lah kan, okey? Betul. Dan dalam tu ada format dia. Pertama kita akan cakap apa penyakit dia, apa punca dia, secara ringkas lah, kita tak cerita detail, jadi faham sikit-sikit dalam bentuk point kan. Lepas tu daripada tahu punca dan sebab tadi, barulah kita bagi solution dia. Kita apa pemakanan yang kena makan, apa pemakanan yang kena elak, apa suplemen yang kena ambil secara umum, bukan semua, bukan everyone kita ada detail macam tu. Mana yang simple-simple kita akan tahu simple, mana yang detail kita akan cerita detail macam tu kan. Tapi secara umumnya ini boleh jadikan panduan umum anda lah. Tapi kalau dah baca pun tak settle, kena datang buat consultation, itu saja kan bang. Macam doktor tulis kat belakang kulit buku ni. Dia baca. Dia kata buku ini adalah rujukan lengkap dan mudah difahami yang ditulis oleh Dr. Norman sendiri, seorang doktor perubatan nutrisi. Berdasarkan bukti kajian saintifik, menyentuh lebih 50 jenis penyakit. 50 jenis, bukan 50. Banyak ke tak banyak? Yang saya tulis ni bukan formula Dr. Norman. Bukan. Bukan macam tu. Kita tulis apa yang ada dalam kajian sains. Betul. Tengok ni. Tapi tajuk yang kita susun tu berdasarkan jenis penyakit. Itu beza dia. Faham tak? So sebenarnya jawapan ni boleh dapat sendiri, tapi kau susah lah nak cari. Sebab tu saya cakap buku ini ditulis dan disusun oleh saya. Sebab penyusunan tu penting sebenarnya. Penyusunan tu kena ikut format dia kan. Maknanya kita akan go satu persatu penyakit tu. Ni penyakit dia, contoh sakit kepala, migraine, sakit belakang kan. Even sakit kulit, jerawat ke, eczema ke, psoriasis ke, apa penyakit-penyakit tu. Dan apa makanan yang kena elakkan, apa makanan yang kena ambil. Betul. Dan apa suplemen untuk bantu pemulihan. Kena ingat, pemulihan berlaku oleh tubuh kita. Bukannya suplemen pulihkan kau, tak. Yang pulihkanlah tubuh kita. Suplemen ialah nutrisi yang bantu tubuh kita untuk pulih. So suplemen ni bukan satu bentuk ubat macam ubat hospital tu. Faham tak? Konsep dia lain. Konsep dia lain. Sebab tu kena faham. Sebab tu kena start dengan baca pengenalan awal tu. Kan? Yes. Doktor, yang bab 3 ni menarik tau. Tajuk yang ke B tu. Sebab mostly orang yang baru lepas beranak, dia ada masalah gugur rambut. Dia tak tahu kenapa. Dia nak cari solusi dan payment. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih masalah thank you very much yang dah beli. Tentu support saya insyaAllah. Dengan sokongan anda sebenarnya, barulah saya boleh teruskan kerja ni. Faham tak? Kalau anda semua nak minta free, habis terlungkup lah aku kan. Macam mana nak buat kerja itu kan. Semua orang ada gaji masing-masing. Orang sapu sampah tepi jalan pun ada gaji dia. Faham tak? You bayang kau suruh kau sapu sampah, kau tak bagi dia gaji. Macam mana dia nak hidup? Sama lah saya. Dan cara saya, cari rezeki lah dengan cara buat benda lah. Buat webinar, seminar, tulis buku, buat live, jual produk dan sebagainya. Itu je kan. Kita bukannya klinik dah. Ini bukan klinik kita faham. Dan salah satu cara dia lah dengan dia sampaikan ilmu kan. Penyampaian ilmu yang paling antara mudah ialah dengan penulisan buku. Macam isu rambut gugur. Ramai orang kena rambut gugur. Ramai tak ada punca rambut gugur sebab apa? Bukan sebab beranak je. Orang lelaki pun ramai rambut gugur. Kita kena tengok lah apa punca dia, adakah berkaitan dengan kita dan apa penyelesaian dia. Semua ada dalam tu. Macam saya tengah relax sekarang ni, saya tak tunjuk teh bilik je. Yang nak tahu dengan dia lebih detail, kena dapatkan buku ni. Sebab kita ada promosi dalam live saja. Harga dia 100 sahaja. Kalau dekat luar ataupun luar daripada live, harga dia normal 150. Kenapa kita jual 150? Satu, kandungan dia ni mahal. Ilmu-ilmu ni mahal, Wak. Yang kedua, dia hardcover. Dah lah hardcover. Lepas tu
tu saya ada jahitan kemas lagi, tak terburai. Bukan kaleng-kaleng punya apa ni? Finishing. Kualiti dia baik. Kualiti. Kena ingat kan, sebenarnya nilai buku ni jauh lebih pada RM100. Betul. Sebab nilai kesihatan ni tak boleh dibeli dengan duit. Banyakkan manusia tu lah, dia kedekut tak bertempat. Kan? Bab kesihatan dia kedekut, dia berkira. Bab merapu kan, makan viral tomahawk 500 pun dia sanggup beli. Kan? Wagyu sampai 1000 pun dia boleh beli. Kan? Tapi bila kita cakap ilmu pemakanan sihat, mahal. Kau tak letakkan value pada nilai yang betul. Faham tak? Bila tak letak value yang betul pada satu yang sangat berharga, yang rugi kita. Faham tak? Sebab tu nak makan apa pun tak ada masalah. Tapi berilmu. Tu cara dia. Kan? Tapi kadang-kadang kita ni selalu nak cari quick fix. Itu sikap masyarakat lah. Dia nak cari quick fix ataupun kita panggil magic pill. Bila dah sakit, soalan bertalu-talu tanya. Bukan 12 tengah malam pun tanya, pukul 2 pagi pun boleh mesej nak tanya. Oh tolonglah saya punya kaki ni anak saya nak kena potong. Aku nak buat apa klinik pun tak ada. Bukan untuk bomoh. Kan? Saya tak boleh bagi sesuatu, ping tiba-tiba baik kaki. Sebab tu pencegahan tu lebih berharga kan. Sebab tu kita ajar cegah dulu. Cara nak cegah hanya satu cara, tambah ilmu. Kena belajar dan faham. Ini bukan satu-satunya buku saya. Banyak lagi buku-buku lain kan. Betul. Boleh baca. Kena baca. Tak ada pilihan sebenarnya. Kita ni nak selamat kat dunia ni, selamat dunia fana ni, dunia yang sementara ni, kena ada ilmu. Kita nak selamat kat dunia akhirat besok, kena ada ilmu. Betul. Itu hadis Nabi tu, faham tak? Yang tentang kesihatan, kenapa kau tak nak tuntut ilmu? Itu soalan saya. Kan? Kalau kita ajar hari-hari satu kursus, bagaimana anda boleh membuat 1 juta dalam tempoh sebulan? Saya ingat penuh dewan tu. Sebab orang sibuk cari duit. Pada orang tak tahu sebenarnya, dengan sihat, kita boleh cari duit. Cuba tanya orang-orang kaya yang banyak duit tu, tapi tak sihat. Kalau ada satu ubat yang boleh pulihkan penyakit ni, dia akan bayar. Tapi malang ni tak ada. Sebab tu jangan kita buang masa. Sebab kebanyakan masanya kita tak ada masa. Sebab tu satu cara nak menyelamatkan kesihatan kita ialah dengan belajar. Satu ni doktor, kita bukan tak ada masa. Kita ada masa, tapi kita allocatekan masa kita tu pada benda yang priority bagi kita. Sebagai contohnya lah, dia rasa priority makan benda yang tak sihat tu adalah satu priority, tapi dia lupa priority sebenar adalah menjaga kesihatan. Tak adalah masalah makanan sihat tu tak sedap. Banyak je makanan sihat yang sedap. Betul. Faham tak? Nak beli apa-apa produk lain, boleh pergi showcase kita. Mudah je. Tak payah nak gani beg kuning, tak ada. Memanglah tak ada, sekarang kita tengah beli buku. Kan? Dekat TikTok. Pergi kat showcase kita tu, kau pilih macam-macam produk ada kat situ. Pilih lah. Belilah. Terima kasih kerana sokongan anda. Tapi jangan ada masalah ni. Kenapa tak ada beg kuning stevia? Sebab kita tak jual stevia masalah. Kita tengah jual buku. Kita tak boleh letak beg kuning produk yang tak ada display secara live. Anda kena faham bahawa kita ikut peraturan. Gitulah cara dia. Faham tak? Tanya itulah, majulah, stevia lah. Pergi kat showcase tu, belilah kat situ. Ada. Nampak beg tu. Belajar lah sikit cara nak beramal dengan social media ni. Faham tak? Dia adalah kaedah dan gaya dia kan. Macam kita nak naik LRT, MRT kat KL tu, adalah cara dia. Janganlah bising kenapa tapi tak berhenti depan muka aku. Kan? Ikutlah kaedah dan peraturan dia. Macam tu lah. Macam ni nak beli produk dekat TikTok, pergi kat showcase ada. Masa tengah live ni kita letak produk yang kita nak cerita dalam live. Betul. Buku. Itulah peraturan dia. Nak buat macam mana? Kan? Bukan saya buat TikTok tu. So, kalau nak beli apa-apa, pergi kat showcase. Kan? Okay. Atau lebih mudah. Walk in sahaja dekat outlet kita. Boleh je. Kita ada 3 outlet, bukan 1. Sebenarnya ada setengah-setengah produk kita ada dekat outlet NHF. Betul. NHF ada dekat 100 outlet di seluruh Malaysia. Carilah. Cuba tanya. Ada tak rumah ni orang? Kau minta dalam masuk NHF akan ambil dari kita. Itu cara dia, faham tak? Okey. InsyaAllah kan, mudah kan? So, jangan susah-susahkan benda yang senang. Yang senang sekarang kita tengah cakap live,
tentang buku ni. Kita nak mempromosi buku ni supaya anda nak makan apa pun kan, nak ambil suplemen apa pun dengan ilmu. Ilmu tu sebenarnya tak ada nilai. Nilai dia bukan 100 harga buku ni Faham tak? Bukan nilai 100 dalam buku ni. Nilai dia jauh lebih bernilai pada harga 100 buku ni. Faham? Itu pun 100 tu masa live. Habis live naik 100.5. So jangan lewat-lewat, jangan teragak-agak nak beli. Habis je live ni, harga naik harga asal. So, anda nak rugi RM50 tak? Teruskan jangan beli sekarang. Tapi kalau anda nak untung RM50, beli sekarang juga. Baru dapat harga special live TikTok. Okey. Kan mudah tu. Okey. Ni, tanyalah. Okey. Kalau ada soalan tentang pemakanan, suplemen atau gaya hidup, boleh tulis dekat komen. Tentang pemakanan, suplemen dan gaya hidup. Itu kena faham. Jangan pergi tanya soalan pasal politik ke, pasal bola ke, aku tak jawab lah. Minta maaf. Itu dia. Okey. Kita close up lagi. Okey, pada yang baru join live kita. Ini dia kita punya buku yang doktor tengah live, panduan permakanan dan suplemen. Tunjuk kat sini pula. Kita peluk-peluk tangan tunjuk. Ni boleh nampak tak? Panduan permakanan dan suplemen. Buku ni bersaiz A5. Dan ketebalan dia, tengok ni, tengok hardcover. Dia ada jahitan kat sini supaya tak mudah terkoyak bila anda buka katup macam tak ada hari esok. Okey, boleh tengok kat sini macam kita cakap tadi, doktor tulis buku ni menyentuh 50 lebih jenis penyakit. 50 jenis kita buka. Okey, doktor standby lah minum air ke apa, kita tunjuk kandungan dia dulu. Nampak? Kandungan dia ada bab 1 sampai bab 18. Okey, setiap bab ada huraian dia, bukan satu huraian saja. Boleh tengok kat sini. So, anda kena cepat-cepat grab dalam live sebab harga dia 100 sahaja. Kalau tidak, harga dia kembali normal jadi 150. Okey. Kalau nak tanya soalan boleh tanya, kita akan jawabkan. Okey? Nampak ni? Dekat sini ada masalah paru-paru dan pernafasan. Siapa yang ada masalah hormon pun patut beli buku ni sebagai rujukan. Kita tunjuk sikit dalam dia, berwarna-warni dan juga senang untuk difahami. Kalau tak faham boleh tanya soalan, doktor akan jawab. Tapi tanyalah soalan yang berkaitan. Okey? Okey? Okey. Lenguh ketiak, buku ni tebal. Okey? Terima kasih pada yang membeli, nampak Ada. Terima kasih. Yang dah beli. Thank you for your support. InsyaAllah support lah kan. Kita kan kalau kita buat bagi sokongan pada benda-benda yang baik, insyaAllah kita juga dapat kebaikan daripada apa kebaikan yang disampaikan tu. Tapi kalau kita sibuk tengok benda-benda yang tak elok kan, menyebar-nyebarkan fitnah, menyebar-nyebarkan benda yang buruk, kita juga akan dapat saham pada benda-benda fitnah dan buruk tadi. Alamak. Sebab itulah sebab tak? Gunakan kesempatan ni dalam sosial media ni pada benda yang positif, benda yang betul, bukan benda yang buruk. Faham tak? Ambil ini bukan buku resepi Ya, ada yang resepi jap. Kita tunjuk. Jap, sabar Encik. Tapi ini bukan buku resepi. Dia kena faham. Buku resepi ada, saya ada tulis dah buku resepi kan. Itu kena beli e-book lah. Cik nak resepi beli buku ni. Nah, ni ada resepi. Nampak tak? Ni ada dalam showcase kita tapi kita belum live lagi. Ni barunya. Reset badan anda, kuasa pemakanan untuk empat maksimum. Tak banyak. Boleh lah. Apa? Ini size A4. Ini baru betul. Ini baru betul. Ini baru betul. Ini kamus bergerak. Nampak Nak resepi. Nampak ni dalam buku ni contoh kita buka tajuk kegemaran orang lelaki lah. Kegemaran. Masalah kemandulan lelaki. Kenapa berlaku kemandulan lelaki kan?
Alhamdulillah kenyang. Apakah pemakanan yang boleh bantu meningkatkan kesuburan lelaki? Kau jangan ada lelaki tapi tak subur. Apakah suplemen-suplemen yang boleh bantu power sikit tu orang lelaki ni? Ada dalam ni. Betul. Nampak ni. Yang malu-malu ada masalah tu beli. Beli. Senyap. Kau senyap dah baca kan. Janganlah buat live nak baca buku ni kan. Kau tahulah kau ada masalah. Tapi tak nampak sangat sebab buku ni dia merangkumi semua kan. Tak ada rasa malu sangat. Macam tu lah. Orang lelaki, orang perempuan semua ada masalah dalam ni. Masalah kemandulan. Masalah ni masalah ni. Dah nampak jauh sangat kot. Ben tengok. Ni orang lelaki suka ni. Lemak dulu. Topik orang lelaki tu. Nampak tak? Orang lelaki suka lah. Ni kena dapatkan buku ni. Kalau beli buku ni tak adalah nampak macam anda beli sesuatu sangat kan. Sebab ni seisi keluarga. Boleh. Kau nak tanya dalam buku ni ada apa ni? Tak adalah suspicious. Suplemen bagi power orang lelaki. Tak ada macam ni. Tak adalah suspicious kan. Kau baca buku ni tak ada orang cakap, wow, kau ni apa pasal beli ni kan? Ada masalah ke? Kan? Itu dia. Itu je. Apakah punca masalah mati pucuk? Kita cerita kat sini kan. Apakah sebenarnya masalah mati pucuk? Berapa banyak masalah mati pucuk ni berlaku dalam masyarakat? Apakah makanan-makanan yang boleh bagus menambahkan power kau? Dan apa suplemen yang boleh bantu? Siap gambar suplemen pun kita letak kat sini. Ada boleh beli lah, boleh beli. Itu je kan. Apa je cara dia? Ini semua boleh baca lah. Information ni macam orang malu lah kan. Kalau kau nak baca tajuk, saya tulis tajuk tu, tak nak beli pula malu kan. Tapi at least kau baca buku ni mana orang tahu. Saya tengah baca pasal kicir manis. Pasal good. Rupanya dia pergi babnya muka surat berapa ni? Bab favourite. Bab favourite muka surat 161. Bab 8. Bab 8. 161. Bab masalah seksual dan kesuburan. Mati pucuk lah apa semua ada dalam ni kan. Belajar lah. Masalahnya jangkitan saluran kencing ni banyak ni orang kena ni, orang perempuan terutama ni kan. Asyik berulang-ulang kena jangkitan saluran kencing atau orang cakap kencing kotor. Masalah head tak teratur, masalah head berlebihan, semua ada cerita dalam ni. Masalah senggugut orang perempuan ni kan. Nampaklah orang perempuan. So ada masalah senggugut dan sebagainya, kenalah baca, faham tak? Itu kena cerita dia, faham tak? Barulah boleh faham kenapa berlaku dan apa penyelesaian dia. Okey, dapatkan buku ni cepat. Baca, aku nak baca semua kan. Live kita sampai besok pagi tak habis. Kan? So baca sendiri. Baca, dapatkan segera, jangan buang masa, jangan rugi RM50. Siapa nak untung RM50, beli sekarang. Hari ni je. Siapa yang beli lepas live, kau rugi RM50. Itu je. Kan bukan sikit RM50. Macam benda boleh beli. Okey. Okey. RM50 banyak. Okey. Kita ulang balik. Buku ni bersaiz A5. Ketebalan dia 264. Dekat sini dia ada siap jahit lagi supaya tak terkoyak. Dan dia hardcover. Dalam dia berwarna-warni dengan bahasa yang mudah difahami. Sangat simple untuk jadikan panduan. Kadang-kadang doktor dia selalu macam doktor cakap tadilah, dia kena kencing kotor UTI tapi berulang-ulang. Dia tak tahu kenapa dan macam mana nak stopkan benda tu. Jadi buku ni sebenarnya adalah panduan yang senang, mudah untuk diamalkan. Doktor dah jelaskan punca dia dan juga solusi apa yang perlu ambil, makan dan juga elak. Lepas tu doktor bagi cadangan suplemen. Kan mudah ambil kerja tu. Rujuk saja buku ni, mudah kan? Kalau anda nak faham cara pemakanan yang betul dan macam mana pengambilan suplemen harian yang sesuai ikut keperluan kesihatan anda. Buku ni lah solution dia. Itu panduan yang saya tulis khas sebenarnya untuk anda semualah. Nak memudahkan berdasarkan apa yang orang tanya saya selama ni. Bertahun-tahun orang tanya saya macam-macam. Dan yang best part, semua info saya bagi ada disokong oleh kajian sains. Kan, yang ada dalam jurnal-jurnal perubatan. Yes. Dan yang paling penting, bahasa yang saya tulis bahasa biasa lah, bahasa santai. Saya tak tulis lah bahasa-bahasa saintifik. Tak ada. Bahasa biasa je kan. Jadi orang mudah nak faham. Nampak tak? So,
Klik. Beg kuning sekarang juga. Mm-mm. Beli sekarang juga. Jangan lambat-lambat, nanti kau rugi RM50. Kan? Sebab tak? Buku ni bukan value dia RM100. Mm-mm. Kan? Kesihatan ni sangat-sangat bernilai. Kita tak boleh letak nilai duit pada kesihatan kita. Dan malangnya, kita hanya nampak nilai kesihatan bila kita dah sakit. Sebab tu, menyesal dulu pendapatan. Dapat pendapatan. Menyesal kemudian, tak ada guna. Buat pinggang dah gosak, baru sibuk nak cari saya. Kan? Mata dah buta, baru sibuk nak cari saya. Kaki dah nak kena potong, baru sibuk nak cari saya. Itu dah agak terlambat dah. Faham tak? Sebab tu saya cakap, kita selalu sebut benda ni kan. Pencegahan lebih baik daripada merawat. Nak rawat, panjang cerita. Lagi mahal belanja kan. Kadang-kadang jadi, kadang tak. Nasib kau lah. Kalau jadi, hidup. Tak jadi, jalan. Itu dia. So, jangan tunggu sampai peringkat tu lah. Pilihannya sama ada pulih atau mati. Tak nak. Kita nak pilih sebenarnya, kita nak cuba kekal sihat. Sehingga mati. Itu konsep dia kan. Sebab tu kena ada ilmu. InsyaAllah. Kan? Okay. Okay. Pada yang cukup tanya cikadi tu pun ada dalam buku ni. Yang paling famous kita punya persoalan adalah cikadi. Boleh tak, GERD, anxiety. Semua dah ni ada. Patutnya orang-orang ada GERD, anxiety yang nak ulang-ulang tanya tak habis-habis ni. GERD boleh tak? GERD boleh tak? GERD boleh tak? Kau yang patut kena beli pun. Sebab tu bab 6 ni banyak. Sampai L. Mana? Banyak. Kita bab pemakanan pasal usus antara bab yang paling panjang kita cerita. Bab 6. Yes. Bab masalah penghadaman. Sampai L. Kenapa boleh terjadinya begitu begini? Sebab masalah ni kan dekat Malaysia ni. Kau cari buku ni? Tak ada. Mana ada? Pergilah apa-apa kedai buku yang famous dekat Malaysia ni. Yang terbesar kat Malaysia ke. Mana-mana kau cari. Cuba cari buku. Buku macam ni. Dalam bahasa Melayu. Tak ada. Faham tak? So, kalau tak ambil peluang beli sekarang, memang takkan ada. Faham tak? Jangan besok dah sakit, dah terlantar kat hospital, dekat ICU, baru nak. Tak boleh saya baca buku. Kau jangan buat kerja macam tu. Faham tak? Faham tak? Kau kan dah kat ICU, dia tak fikir nak baca buku lah. Dia fikir nak hidup tu mati je. Itu cerita dia. Itu bukan cara dia. Faham tak? Sebab tu sekarang, ni, tengah sihat-sihat ni, tengah boleh berdiri, tengah boleh makan, tengah boleh bergerak ke sana sini. Inilah masa kita tambah ilmu dengan membaca. Itu dia cara dia. Tak ada lain. Sebab tu dalam Islam ni, ayat yang pertama turun, Allah suruh baca. Semua orang tahu. Iqra', baca. Bacalah. Tapi kalau kita ni malas baca, kau teruslah duduk dalam kejahilan. Sebab tu ada hadis Nabi mengatakan, talabal ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu tu adalah wajib ke atas semua orang muslimin, orang lelaki, Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Nampak tak? Itu hadis sahih kan? Yang mana tuntutan untuk kita menuntut ilmu adalah wajib. Dan ilmu dia tak dekat spesifik dia ilmu agama. Dia tak. Dia termasuk semua sekali. Termasuklah ilmu pemakanan dan suplemen sihat. Macam mana nak ambil? Ajar. Kan? Itu tujuan kita nak sampaikan. Dan biar semua orang belajar ilmu supaya kita tak rugi. Sebab kalau orang yang dah sakit teruk, baru sibuk nak cari rawatan, 50-50 lah. Mungkin boleh, mungkin tidak. Tapi kalau orang yang usaha ikhtiar, dengan dapat ilmu, usahakan ikhtiar macam mana nak makan cara sihat, macam mana nak ambil suplemen cara sihat, InsyaAllah Allah akan makbulkan kan kita punya permintaan dan usaha dan ikhtiar tu. Sebab dalam Islam ada satu konsep yang panggil manjadda wajadda. Siapa yang berusaha, Allah akan bagi apa yang dia usahakan. So kalau kita berusaha untuk jaga kesihatan, kita berusaha untuk sihat, InsyaAllah ilmu tu kena betul dulu. Faham tak? Kita akan dapat kesihatan. Ini jadi masalah. Kadang-kadang orang berusaha tanpa ilmu, dia dapat penat. Kan? Macam orang berniaga tapi tak ada ilmu berniaga, tak ada rugi. Banyak orang buat macam tu. Berniaga bunyi macam gah, macam hebat. Ada kedai, ada apa sekali, tak sampai beberapa bulan lingkup. Rupa ilmu berniaga dia salah.
Itu sebenarnya. Itu berlaku dalam perniagaan, sama lah dalam kesihatan. Tapi masalah, berniaga kita boleh buat balik. Duit kita boleh cari. Tapi kalau kesihatan, sekali kau dah terpleot, buah pinggang dah rosak. Sekali dah kena serangan jantung, dah kena stroke. Susah. Ada kemungkinan dah tak boleh pulih. Itulah kerugian yang kita akan hadapi lah. Itu dalam surah Al-Asr. Wal-Asr. Allah bersumpah dengan demi masa. Kan? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu orang-orang yang beramal dengan amalan soleh, menyampaikan dengan takwa dan kesabaran. Sabar tu adalah antaranya menuntut ilmu. Kalau kau tak sabar dalam menuntut ilmu, malah nak membaca, anda dalam kerugian. Ya, nak jawab Yes. Betul, semua rumah kena ada buku ni. InsyaAllah sebagai rujukan. Kat platform Oren ada. Cuma kat platform Oren tu tak ada diskaun RM50. Diskaun sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Diskaun sekarang 100 je. Kalau Unless you dalam grup geng sihat kita lah. Kita ada special discount untuk geng sihat. Tapi kena jual geng sihat lah. Itu je. Okay. Dah ada kat platform ni harga murah, kena grab sekarang. Ya, sekarang. Sebab kat platform lain ada, cuma harga dia tak ada diskaun. Ingat tak? Ada pepatah Melayu cakap, kerja bertangguh tak menjadi. Kau kalau kau tangguh nak beli buku ni, lepas ni kau tak beli langsung. Tahu-tahu esok dah sakit. Masa tu baru teringat, aku patut beli lah buku Dr. Rahman. Minta maaf lah kalau dah teruk, susah lah. Sebab tu kata orang, menyesal dulu pendapatan. Malah kan? Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih yang dah beli buku tu. Terima kasih banyak-banyak. Kan? InsyaAllah sekarang kita ni sebab rangka promosi awal-awal ni memang kita banyak buat diskaun. Sebab kita nak ramai orang beli buku ni. So jangan lepaskan peluang ni. Lepas besok dah habis kita punya target tu, kita dah tarik diskaun, kau belilah harga penuh. Faham tak? So jangan membuang masa, jangan membuang duit. Beli sekarang. Kau beli lambat, harga naik. Sebab buku ni high quality. Depan dia high cover. Yes, terima kasih. Dalam dia guna kertas glossy tau. Glossy. Lepas tu berwarna-warni. Tunjuklah sikit. Siapa yang baru masuk kan, tunjuklah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak berkilat-kilat kertas dia tu. Nampak? Glossy. Macam mana saya tahu, dulu saya kerja kat kedai printing. Glossy ni mahal ya, dan hardcover ni pun mahal. Dan harga dia RM100 sebenarnya berbaloi. Okey, boleh nampak tak? Kalau kita guna gam, bila kita buka baca, dia tercabut. Ya. Itu cerita dia. Nampak? Okey, dalam ni ada lebih 50 jenis penyakit doktor terangkan. Ni belakang ni. Lepas tu dia ada 18 jenis bab. Bab yang paling famous sekali bab nombor 6 tu, A sampai L. Doktor dia dah play order buku semalam. Okey. Ju kunyit tak ada, hari ni live, kita live buku. L tanya ju kunyit. Ju kunyit ada dekat kedai, datang beli. InsyaAllah kan. Apa ni, buku ni boleh membantu untuk kurus. Buku ni ya memanglah. Ada topik dia, topik obesity. Ada topik obesity. Mana ni? Tu apa dah obesity? Bab 5. Bab 5 bahagian A. Bab 5. Apa dia cerita bab 5. Bahagian A muka surat 56. Jom kita buka 56. Tengok mana 56 tadi. Belajar. Okey, 56. Apa itu kegemukan? Apakah punca kegemukan? Lepas tu kita akan tunjuk sini teori obesity berdasarkan hormon. Atau apakah pemakanan yang menyokong menurunkan berat badan? Apakah suplemen-suplemen yang boleh bantu menurunkan berat badan? Semua kita cerita kat sini. Aku lah secara ringkas. Kan memudahkan, ringkas sudahlah. Nak detail beli buku satu lagi tadi. Ni lebih detail cerita pasal obesity. Okay. Ni beza. Nampak? Ini A4, ini A5. Juga nampak.
Daripada apa lagi strategi tambahan untuk bantu kita turun berat badan. Dia cerita kat sini. Puasa berkala lah, puasa berselang berkala sama lah tu. Kan? Bersenam, cukup tidur, kawalan stres ni tambahan-tambahan lah. Detail ni sebenarnya dalam buku tu. Detail tu. Kalau ada masalah berat badan, obesity, dapatkan buku ni. Kan? Tapi kalau untuk just nak tengok ringkas, dengan pelbagai jenis lagi information pasal penyakit-penyakit lain dan lain-lain macam-macam benda, kulit ada, masalah kesihatan lelaki, kesihatan wanita, masalah mental, masalah tidur, sakit belakang, sakit kepala, semua ada dalam. Even sakit-sakit tekak, batuk, semua ada dalam ni. Nampak tak? Okay, terima kasih yang dah order, terima kasih. Thank you very much atas sokongan anda. Sokongan-sokongan orang yang menyokong saya ni lah sebenarnya akan bagi saya semangat untuk meneruskan lagi perjuangan mendidik masyarakat. Sebab masyarakat kita memang ada banyak masalah kesihatan. Betul. Malaysia ni dikenali sebagai negara paling ramai pesakit. Champion. Paling ramai orang obesity. 54.4% penduduk Malaysia ada masalah obesity. Paling ramai pesakit diabetes. Lebih 4.5 juta penduduk kita ada masalah diabetes. Dan paling ramai orang ada masalah mental. Ramai juga yang ada masalah kanser, sakit jantung. Masalah jantung ni membunuh 20,000 orang masyarakat Malaysia setiap tahun. Seumpama bom atom turun, boom, habis 20,000 orang mati. Itulah. Itulah ramai orang mati kena serangan jantung. Semua sebab sebenarnya boleh dicegah. Yang mana sebab-sebab itu berkaitan dengan pemakanan, gaya hidup yang kita ada cerita secara ringkas dalam buku ni. Sakit jantung pun ada cerita dalam ni. Daripada sakit jantung nak tengok apa suplemen nak ambil kan. Sakit jantung pun sakit jantung. Belakang kat sini. Masalah jantung. Ada. Ada. Saya tulis punya. Ni lah. Ni bab 5. Sakit jantung, kardiovaskular, aterosklerosis. Dia sebenarnya masuk dalam kategori masalah metabolik. Ke depan dia cardiovascular disease. Termasuk juga sakit stroke, angin hama dan sebagainya. Semua kita cerita dalam buku ni. Ni paling famous. Orang suka juga ni. Asyik tanya kan. Saya berdebar lah doktor. Jantung berdebar-debar. Berdebar bukan jatuh cinta. Berdebar sebab sakit. Kalau ni pun ada. Ada kenapa, lepas tu ramai orang kena kan. Cakap, saya selalu debar-debar. Inilah dia solution ni. Kan? Nampak dah. InsyaAllah. Kan? Belajarlah. Bacalah. Usahakan. Kesihatan tu kena diusahakan. Kesihatan tak datang automatik. Penyakit juga tak datang terus tiba-tiba. Penyakit datang beransur-ansur. Sebab sikap kita. Dan apa budaya hidup kita. Dan gaya hidup kita selama ni, you akan dapat penyakit beransur-ansur. Sebab tu tak ada orang isap rokok terus mati. Tak ada. Ataupun orang makan gula tergolek mati. Tak ada. Tak ada siapa yang akan makan gula. Tapi benda tu akan datang kemudian. Dia datang secara perlahan. Sebab tu kita ada masa panjang untuk belajar. Jangan buang masa. Belajarlah segera. Bacalah buku. Jadilah orang yang berilmu dan cintakan ilmu. Banyak orang kadang-kadang kita ni sikap tak suka nak belajar. Lepas tu dia ni suka komen. Komen macam orang pandai. Kan? Macam komen. Tahu segala-gala benda kan. Alhamdulillah. Marketing ada komen tak? Ada komen. Ramai orang kan. Macam tu lah cara bersikap dia. Sebab tu jangan bersikap macam tu lah. Kita kena bersikap humble. InsyaAllah kita sentiasa nak belajar. Kan? Apa dia ilmu baru yang kita belajar. Tapi yang paling kurang diajar kat luar tu adalah ilmu pemakanan sihat. Balik-balik cerita jangan makan kalori banyak, jangan makan lemak, jangan makan kolesterol. Itu semua benda karut yang diajar. Sebab tu kita kena belajar ilmu yang betul. Okay. Ni Dr. Puven komen. Dr. Puven pun dah beli buku ni. Nak tahu dia beli berapa? Dia beli buku ni 10 unit. Dia bawa balik Australia sebab nak bagi pada kawan-kawan dia, pada dia punya student agaknya. So 10 dia beli. Korang satu pun kena kod. Dah lah ini sempena live kita bagi harga promosi. Kan? Doktor dia beli.
Ya. Yang kau tak berapa doktor ni pun tak nak beli pasal apa? Kalau seorang doktor pun nak beli buku ni, bayangkan kau yang tak berapa doktor ni tak nak beli. Aku pun tak faham dalam masalah kita ni kan. Itulah. Okey. Komen aja ni, resepi batu hempedu apa ni? Mana resepi? Ada isu pasal batu hempedu ada semua. Ada. Main tunjuk. Saya ingat saya tulis. Ada. Bagian hati dan tu. Mak, hati dan hempedu ada. Ya, kejap. Mana? Ada kat atas tu. Ni ada. Semua bab 6 kan dah cakap. Kenapa bab 6 ni popular? Tunjuk bab 6. Nampak tak? Encik ke puan ke tak tahulah. Pemanas hati 23. Oh, nama dia ke main. Okey, pemanas hati 23 boleh tengok bab nombor 6 yang J tu. Point J. Okey, nampak tak? Kenapa bab 6 ni panjang A sampai L? Sebab memang orang Malaysia ada masalah bab nombor 6 ni. Dia memang sangat bermasalah. Sebab tu dia panjang A sampai L. Bab lain tak panjang macam dia. Kita ada 18 jenis bab dalam ni. Okey. Terima kasih kepada beli. Kan? Thank you very much. Dr. Puan beli apa 10. Kasih bahagian J, batu karang hempedu. Ni apa ni? Batu hempedu, batu karang hempedu sama lah tu kan. Betul. Baca dan tengok apa punca sebenarnya batu karang hempedu kan. Macam mana nak selesaikan masalah batu karang hempedu. Itu semua kena belajar kan. Penat aku tulis kan. Ya. Kan? Ingat senang nak tulis. Kalau tulis buku ni senang, ramai doktor tulis. Masalahnya bukan senang. Susah. Saya buku ni agak mencabar juga saya tulis lah saya cakap. Sebab doktor dapat tekanan daripada pelbagai pihak. Contohnya saya, biar siap buku tu. Daripada CFO kita orang. Bila nak siap buku tu? Kau tak tahu senang kan. Pening aku nak nulis Bila kan. doktor nak siap. Kan? Lepas tu kita nak ambil masa hantar pada printing lah. dah nak tulis satu hal. Lepas tu nak tengok balik susunan dia betul tak betul. Lepas tu nak tengok fakta-fakta dalam tu betul tak betul. Saya kena check balik kan, refer balik. Lepas tu nak tengok rujukan-rujukan yang ada. Ada tak rujukan-rujukan dia. Nampak tak? Kita tengok lah. Kan? Nampak tak? Dia menarik tu kan. Jadi kita pun batu hempedu kan cerita. Apakah batu hempedu kan cerita? Saya ada gambar lagi tepi ni. Apa rupa ni kan? Apa rupa kan? Tengok ni jauh dah lah Ingat ulali. Itu dia kan. Okey. Pada cik siapa tadi? Cik ke puan ke pemanas hati? Pemanas hati. Memang panas hati kau baca kan. Okey, nak sejuk hati? Baca buku ni. Bagi hati saya sejuk. Kau beli buku ni, support saya. InsyaAllah sejuklah hatiku. Saya bertungkus lumus berhempas pulas menulis buku ni. Ya Allah, kau tak tahu sampai kurus aku tulis buku ni, kau tahu. Kena pressure. Sebab stres. Kita ada deadline. Mana kena nak kerjakan time dia kan. Yang banyak editor pun bising bila nak siap. Aduh, letih. Batu hempedu kita punca dan faktor risiko. Betul cakap apakah pemakanan di sana. Kita buat dalam bentuk jadual. So senang kau nak nampak. Tunjuk sikit lah, dia jauh. Nampak? Ada jadual pula kita letak kala-kali. Kala-kali hijau ada, biru ada, purple ada. Sebab bila kita nampak benda yang berwarna-warna ni, kita tak ada stres tengok buku tu. Kalau aku semua hitam putih tengok bosan gila. Ya doktor, sebab mostly buku-buku yang educational ni dia straight, dia plain. Ada buku teks. Contoh mana yang kita beli buku tu? Dalam dia straight, dia tahu dia straight. Kita nak membaca pun macam nanti lah. Bosan. Baca sikit nanti lah. Kan kala-kala yang menarik pada mata untuk tengok. Sampai peringkat tu pun aku buat. Faham tak? Daripada saya tengok apa kajian dia. Ada tak kajian yang kata dia benda-benda ni boleh bantu? Yes. Lecithin terbukti mengurangkan kolesterol hempedu, mengurangkan membentuk batu kan. Gaya hidup yang menyokong apa, siap ada gambar suplemen yang boleh ambil pun ada. Siap semua sekali kan. Lepas tu tengok pasal tajuk detoksifikasi pun kita cerita kan. Macam mana nak tambahkan detoksifikasi, keracunan makanan pun cakap. Bab keracunan makanan pun ada. Masalah kesihatan wanita, masalah senggugut kan. Masalah apa lagi ni? Masalah haid berlebihan, tidak teratur. Masalah sindrom prahid, pre-metabolic syndrome. Pre-metabolic syndrome pula. Pre-menopausal syndrome kan. Okey.
jangkitan saluran kencing pun ada, masalah seksual lelaki mati pucuk. Nampak? Masalah seksual perempuan, kemandulan. Masalah tadi kemandulan kan, lelaki. buat cerita ni doktor. Tadi kan doktor cerita kan pasal yang ni kan. Dia bukan saja dapat solusi kenapa bagaimana nak pulih. Tapi kita ada jual juga supplement ni. Ya, ada. Itu yang menarik. Susah-susah cari. Company ni kau cari dia, ada. Dekat kita ni showcase tu ada showcase semua. ada. Apa yang saya cadangkan dalam buku ni ada kat dalam showcase kita. Yes. Tak? So tak payah Nampak ni ada bang. susah-susah. Encik Qasim. Terima kasih Dr. Norman. Anxiety buasi saya sembuh ikut cara pemakanan. Itulah benda cakap tak saya. Yang lain lah, yang dia alhamdulillah dia ikut cakap saya. Dia ni bukti malam. Benda yang apa saya ajar ni boleh jadi. Memang boleh jadi kalau kita buat. Kalau tak Tapi buat. kalau tak buat memanglah tak jadi. Tu je. Kalau banyak sangat boleh tak, tapi terlampau banyak keraguan, tak jadi. Kita dalam apa-apa pun kita buat jangan was-was. Dalam solat pun kalau was-was tak sah solat tu. Dan kita asyik ragu-ragu ataupun ambil wuduk was-was. Aku dah basuh tangan ke belum? Aku basuh tangan ni sampai ke tak siku. Macam-macam dia rasa. Dah susah kita. Nampak tak? Dalam hidup ni dapat satu ilmu, amalkan. InsyaAllah menjadi. Nanti cara dia kan. Okey. Dan nak kena faham dalam nak menuntut ilmu ni, kita kena pilih guru yang betul. Guru yang betul, ada beberapa kriteria guru yang betul lah. Kena faham. Yang pertama sekali, dia ni memang mahir dalam bidang dia. Contohlah bidang perubatan, biasanya guru ni mestilah doktor. Takkanlah bilang perubatan guru dia lawyer atau engineer. Tak kena lah. Tak kena lah. Dia faham tak? Tak kena lah. Kalau seorang dia kata, saya coach kesihatan tapi background dia lawyer atau engineer. Macam tak kena. Yang kedua, kena ada duit. Kena ada paper qualification. Macam dia sebagai doktor juga, tapi dia ada paper qualification dia. Dia bukan setakat basic doktor tu. MBBS ke MD ke ataupun MBHAB tu. Itu basic. Basic ni setakat boleh kerja hospital boleh lah. Duduk kat klinik biasa boleh lah. Tapi qualification dari segi kepakaran tambahan tu. Macam saya. Saya ada Masters in Anti-Aging, Aesthetic and Relative Medicine. Ada UCSI University. Dan saya belajar lagi tambahan. Masters in Nutritional Medicine. Sebab tu saya boleh katakan saya ni doktor yang khusus atau berkemahiran dalam bidang nutritional medicine. Itu paper qualification. Lepas tu, yang ketiga kriteria, doktor atau orang ni dia mengajar ke tak? Di universiti ataupun paling tak ada pun sekolah ke college ke, ada something yang dia mengajar lah. Kan? Boleh lah tahan sikit. Kan? Tapi kalau mengajar pun tak pernah, tiba-tiba mengaku coach. Saya coach ni mengajar tak ada, student seorang tak ada. Ini apa pengajaran sesat kan? Sebab tu saya mengajar. Sebelum ni saya belajar di UCMI University. Lepas tu saya mengajar di UTM Space. Dan insyaAllah akan datang mula bulan depan kita akan belajar di Lincoln. Kan? Professional Academy. So saya dia mengajar. Yang keempat kriteria ni adalah menulis buku. Sebab dia tengok orang yang nak buat masters ke, orang yang nak buat PhD, dia kena buat dia kena ada thesis. Thesis tu buku lah betul lah. Kita panggil thesis. Kita panggil thesis. Kita tak panggil buku. Tapi maksudnya dia tulis buku lah tu. Dia kena buat pengkajian dan menulis. Saya dah menulis lebih 50 buku tentang kesihatan. Kan? Jadi, inilah antara kriteria ni yang betul. Dia nak tengok kemahiran orang, tengok ada buku tak ada buku. Paling tak ada pun satu. Ni buku tak ada apa, pun tak ada cerita dia lebih. Ini semua banyak guru-guru coach-coach jadi-jadian dekat macam-macam sosial media ada lah, TikTok dan sebagainya. Kan? You kena nilai sendiri lah. Dan yang kelima sekali, ada tak pengiktirafan dari agensi kerajaan yang kaliber lah. Contohnya kan, saya salah seorang expert panel committee untuk MPOB, Malaysian Palm Oil Board. Saya juga menjadi penasihat pada banyak syarikat-syarikat pemakanan sihat. Antaranya NHF sendiri. Kan? Syarikat DRN Marketing. Itu contoh-contoh kan. Itu yang adalah, itu antara serum. Dan juga ada tak pengiktirafan tu dalam bentuk jemputan sebagai tetamu profesional di radio, di TV, ataupun sekarang ni dengan ni lah podcast dan sebagainya. Yes. Banyak. Semua tu lama-lama.
Semua radio saya pernah keluar, semua TV pun saya dah keluar. Jadi itulah cara kita nak nilai guru yang sebenar zaman sekarang lah. Faham tak? So kalau 5 kriteria ni tak ada, itu cerita temerang lebih dia lah. Kan? Sebenarnya tu, dia letak stetoskop kat sini, wah tiba-tiba maha guru. Sudah. Tak boleh kan? Jangan tertipu dengan faham, perwatakan. Okey. Okey, kata-kata terakhir doktor. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak yang dah beli. Saya ucapkan terima kasih dan saya menghargai sebenarnya sokongan anda. Tanpa sokongan anda susah saya nak teruskan usaha saya. Kan? InsyaAllah usaha ni ikhlas niat kerana Allah SWT sebab nak menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan semua masyarakat lah. Ummah. Tak kira orang Islam ke tak orang Islam ke siapa saja yang dapat manfaat pada ilmu saya ni. Itulah matlamat saya. Kan? Yang juga kan untuk kelangsungan hidup saya. Kan? Semoga saya doakan semua yang menonton live saya ni, yang follow dan yang beli buku-buku saya akan mendapat kesihatan yang terbaik. Anda akan lebih bertenaga dan ada ilmu kesihatan yang betul. Sebab kesihatan tu dengan ilmu yang betul. InsyaAllah pada siapa yang dah order buku daripada kita punya TikTok, saya akan autograf dan kita akan hantar secepat yang mungkin insyaAllah kan. Dan yang paling penting, siapa yang beli dalam live tadi, anda sangat bijak. Anda sudah menyelamatkan RM50 duit anda. Itu yang paling penting. Siapa yang tak grab tadi, dia dah rugi RM50 betul. Okay. Terus follow rapat-rapat. Siapa yang belum subscribe, belum like, tolong like kita punya semua sosial media termasuk TikTok dan sebagainya kan. Apa-apa semualah, tak kira channel merah ke channel orange ke channel apa ke kan, hitam ke apa semua ada sekarang ni, like semua follow kan. Kita kena usaha kerana lebih mudah lah nak usaha cari ilmu tu sebab ada sosial media kan. Jangan follow orang tak tentu arah. Banyak orang suka follow entah apa-apa kan, benda yang lara, yang melalaikan, yang tak beri apa manfaat pada kehidupan kita lah. Dia dan kesihatan boleh kita. tapi balance lah. Yes. Ini benda-benda ilmiah langsung tak nak ikut. Susah. Dia cerita-cerita gosip artis, cerita tentang gambar bogel kau suka tengok lah. Ni masalah orang kan. Cerita lain kau nak tengok. Kau bogel kau pergi tengok sendiri dalam bilik air lah. Apa benda lah kan. Tak ada benda lain kau nak follow. Kan? Itu masalah dia kan. Itu influencer-influencer yang tak memberi apa manfaat. Terjerit sana, terjerit sini. Tak apa-apa kan, ngepek-ngepek. Kenapa kita jadi manusia yang suka ikut orang yang tak tentu arah? Ikutlah berdasarkan keperluan ilmu kita sebagai manusia yang berakal. Buat kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Saya sudahi live kita dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dalam live yang akan datang. Mungkin besok, mungkin minggu depan, dengan promosi yang berlainan. InsyaAllah. Dan juga promosi lain, tajuk lain lah yang penting. Terima kasih dah grab. Terima kasih. Jumpa lagi, bye. Sini. Itu